Abang nak makan? Okay. Jom makan dengan saya. Turun daripada umur sana baru. Boleh lepas makan? Duduk borak-borak nak? Pernah ada orang datang macam ni kat abang? Ajak makan, ajak buah? Tak ada. Tak ada? Saya orang pertama lah. Abang Pocik tadi ke apa? Biasa. Cik Asel. Pakcik sakit ke apa? Pakcik kena stroke. Anak-anak ada? Tak tanggungjawab pakcik dah siap lah ke dah. Dah besar-besar. Pakcik anak 4 orang. Semua tangga belakang. Pakcik sakit. Macam mana pakcik boleh kena stroke? Pakcik dia tengah buat hijau. Minta ngabah tengok kan semua tak ada. Saya nak keluar minum kejap. Minta air. Jadi pusing. Pening ke? Pening ke apa? Tak pening. Tak pening. Tak motor terus. Dapat dia umur. Pakcik kata tahu asal sakit kepala dia. Pakcik pun bari tu keluar motor. Cuma tak boleh keluar tu. Balik ambil pergi hospital. Pergi hospital satu malam. Doktor tahu besok boleh balik. Balik rumah. Kaki tak ada akak. Kaki tak ada akak. Pakcik makan tahu nanti. Ni burger apa cuba teka? Daging ya. Salah. Burger haruan. Okey. Cik ambil buat bekal Saya ada hadiah sikit tapi tak banyak. Pakcik jangan tinggal solat, jangan makan manis. Tahu nanti kat akhirat pakcik sampai dulu pakcik tarik lah saya dah. Nama saya siapa tadi? Daud. Pandai Pakcik Asel. Hati-hati bawa motor. Jangan buat pacak pula. إني بحضنك أبى